Yaman, belajar pengajian di sana. Alhamdulillah pengajian saya sudah pun selesai. Jadi pada hari ini saya bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat sekalian untuk menyampaikan dakwah, berbakti kepada rakyat Malaysia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menarik ketika saya berada di Tarim, saya begitu terpesona dengan masyarakat di Tarim tentang adab dan akhlak di sana. Bersesuaian dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak yang buruk itu merosak amal seperti cuka merosakkan madu. Jadi kalau kita lihat Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap kali baginda solat, baginda akan sentiasa berdoa pada Allah Subhanahu taala supaya diberikan akhlak yang terbaik, dan tiada yang mampu memberikan kita akhlak yang terbaik melainkan Allah Subhanahu taala. Dan baginda juga selalu memohon kepada Allah Subhanahu taala supaya dijauhkan daripada akhlak yang buruk. Nampaklah Mami di depan. Bagaimana nak record biar lebih jelas sikit lagi. Kerana tiada yang mampu memberi akhlak yang buruk melainkan Allah Subhanahu taala. Maka jelaslah di sini bahawa kita umat Islam sentiasa dituntut untuk menjaga akhlak yang baik. Kalau kita lihat contoh yang terbaik yang mempunyai akhlak masya-Allah yang terbaik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di zaman Rasulullah itu, orang-orang bukan Islam, malahan musuh-musuh Islam sendiri melihat begitu baiknya akhlak Rasulullah ini. Malah ada di antara mereka orang yang bukan Islam ini masuk Islam kerana melihat akhlaknya ya Rasulullah. Akhlak yang Itu dibawa Syed Jazlan, Ustaz Syed Jazlan, anak saya. Anak kawan saya lah, Said. Saya pun Syarifah. Baca amalan kita bila kita berada di akhirat kelak. Bersesuaian dengan hadis daripada Abu Ad-Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu amalan yang jika diletakkan dalam timbangan lebih berat dari akhlak yang mulia. Sesungguhnya orang yang berakhlak mulia itu mampu mencapai darjat orang yang rajin puasa dan rajin solat. Hadis riwayat Tirmizi.